Anda semua tahu tak apa itu pengisar daging manual? Tak tahu? Kalau macam tu, kenalah tengok video ni sampai habis. Let's go! Rajah ini menunjukkan proses bagaimana pengisar daging manual ini berfungsi. Pertama sekali, daging akan dimasukkan ke dalam corong di bahagian atas mesin pengisar daging ini. Disebabkan oleh daya graviti, daging akan bergerak ke bawah dan masuk ke dalam ruang pengisaran seperti yang ditunjukkan oleh anak panah yang berlabel Material Movement Through the Machine. Seterusnya, kita fokus pada gambar rajah yang berlabel Applied Force by the User, Rotational Motion dan Force Act towards Centripetal Force. Pengguna akan mengenakan daya dengan memutarkan pemegang mesin pengisar daging ini. Daya yang dikenakan akan menghasilkan rotational motion. Rotational motion ini akan menghasilkan daya yang akan dipindahkan kepada blade pengisar yang terdapat di dalam mesin ini. Apabila blade ini berputar, ia akan menolak daging ke hadapan sepanjang ruang pengisar seperti di dalam gambar rajah yang berlabel Force Pushing Mid. Daya tolakan ini akan memampatkan daging ke arah plat berlubang di bahagian hadapan mesin pengisar daging tersebut. Akhir sekali, daging akan ditekan keluar melalui lubang-lubang kecil pada plat pengisar dan daging yang telah dikisar akan keluar ke dalam bekas yang telah disediakan. Proses ini akan berterusan selagi pemegang mesin tersebut diputarkan. Apabila mesin pengisar daging digerakkan secara perlahan, daya yang diperlukan adalah sedikit kerana rintangan yang dihadapi juga sedikit. Pada kelajuan yang rendah juga, pergerakan mesin lebih mudah dan stabil. Tiada perubahan suhu dikesan selepas mesin digunakan kerana rintangannya yang sedikit. Apabila mesin pengisar daging digerakkan secara laju, daya yang diperlukan adalah tinggi kerana rintangannya juga tinggi akibat geseran antara bilah dan daging semakin bertambah. Pergerakan mesin juga lebih sukar dan kurang stabil. Terdapat sedikit perubahan suhu dikesan selepas mesin digunakan untuk penggunaan yang berterusan disebabkan oleh rintangan. Dalam proses pengisaran daging menggunakan pengisar manual, terdapat beberapa jenis daya yang terlibat. Daya yang pertama ialah daya yang dikenakan oleh pengguna. Daya ini bertindak pada pemegang pengisar daging manual apabila pengguna memutarkannya. Daya ini akan menghasilkan torque yang akan menyebabkan rotational motion. Pada masa yang sama, daya graviti bertindak pada daging di dalam corong untuk membantu daging tersebut bergerak ke bawah dan masuk ke dalam ruang pengisaran. Akhir sekali, terdapat friction force antara daging dengan bilah serta dinding pengisar dan reaction force bertindak pada badan mesin dan pengapit meja untuk memastikan mesin kekal stabil semasa digunakan.